Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni 19 hari bulan 3 2025. 18 Ramadan 1446 Hijrah. Selamat petang kawan-kawan. Kita berada kat ni. Ada beberapa ekor lagi anak lembu ni. Banyak jugalah. Berapa ekor lah, berapa ekor. 7-8 ekor anak lembu kecil. Yang ibu dia boyok ni. Ibu dia rengek ni. Dia mari-mari ni. Ada ramai lagi, ramai tak balik ni. Mungkin kena kacau dengan motor budak motor biru. Tak pun budak motor merah tu. Motor merah tu, motor EFI merah tu, yang pelik Penang tu aku pakai dekat Penang tu. Yang hilang barang-barang dekat Penang tu. Ayah dia ni. Sistem dia tu kan. Aku tak faham macam mana kita kerja dengan jawab awam tu apa benda, dengan datuk pengarah atau apa benda gitu. Tiba-tiba dia nak kita pula faham. Dia nak pula kita faham dia yang bekerja dekat situ. Lepas tu jadilah teknologi scammerism. Teknologi tu kau pantap. Kau pantap. Ni macam apa benda? Ni. Apa benda? Macam tumpur ni. Macam tumpur ni. Tak ada banyak jenis tumpur ni. Body panjang, body besar tak ada. Yang ada tampung dekat perut, badan panjang besar, gemuk. Tak ada semua. Habis kena kutip dengan teknologi pantap. Scammerism Institute. Mungkin dia cyber teknologi tu. Aku tak tahu dulu. Dia cybertron ke apa benda transformer ni. Mungkin lah kan. Kita kena buat kajian menyeluruh ni. Pasal dia orang ni. InsyaAllah kawan-kawan. Aku 2 kali kena serang. Dia 2 kali koma. Masa dia nak jumpa, dia bawa motor dia beli motor dia apa benda, motor RSZ dia apa benda, hilang. Tiba-tiba satu individu dia panggil kita dekat JPJ. Dia panggil kita dekat JPJ nak tukar nama. Kata kita tak jual motor ni hilang. Bergaduh pula kali kedua. Koma tu hilang ingatan. Dia pantap. Dia pula army, dia pula askar kat situ. Tiba-tiba dengan secara tiba-tiba je. Lepas pada tu